Okey, kali ni buka magnet. Letak nut dia sini. Jangan lupa letak nut. Dia ada jual alat dia letak kat sini untuk jaga crankshaft ni bagi tak kembang kan. Dia dah tak ada letak nut pun boleh lah. Asalkan magnet terbuka. Okey ni nak buka magnet RC. Ni dah lupa letak nut bawah dia ni, nut crankshaft tu. Ketuk agak-agak lah. Ni dekat sini je. Ni. Dah terbuka. Ketuk ni. 3 tempat ni. Jangan ketuk tengah ni. Ketuk tengah ni crankshaft senang kembang tau. Ketuk tepi dia. Kalau macam ni selamat sikit lah crankshaft. Yang penting letak nut. Kalau ada kembang pun kita masih boleh buka, boleh masuk nut lagi apa semua. Selalu Y lah yang jadi masalah macam ni. Susah nak buka magnet. Okey. Settle. Ni nak abohor ni.